Saya tak pernah hina kerja makan gaji. Tapi saya selalu tanya satu soalan ni. Dah 10 tahun kerja kan? Hidup kau berubah banyak tak? Atau gaji je naik sikit tapi komitmen kau yang naik macam nak-nak? Gaji tetap ni, dia ibarat lift. Dia naik tapi naik pelan-pelan. Dah lah perlahan, setiap tingkat kena berhenti pula tu sebab ada orang nak naik. Dan cepat penuh pula tu. Bisnes pula macam kau naik tangga. Memang rasa penat mula-mula, tapi korang rasa sihat. Naik tangga ni, kau boleh kawal sendiri berapa cepat kau nak naik. Kalau kau nak naik laju, kau lari je lah naik atas. Kan? Walaupun penat, tapi rasa puas. Dan ingat ni, dalam kerja tetap, bos kau yang tentukan nilai kau. Dalam bisnes sendiri, kau yang tentukan sendiri harga diri dan hala tujuan hidup kau nak capai apa dan bila nak sampai. Sky is the limit. Saya dah tengok dah ramai kawan-kawan saya dulu kerja makan gaji, sambil-sambil tu buat bisnes, dan sekarang dia dah full time bisnes. Income pun dah meningkat banyak. Ada yang 10,000, ada 20,000 sebulan, ada lebih. Okay? Dia boleh kawal banyak mana dia nak dapat setiap bulan. Diorang ni sebenarnya bukanlah power sangat pun, biasa-biasa je. Tapi yang membezakan mereka ni adalah mereka ni berani keluar daripada zon yang cukup-cukup. Faham tak? Cukup-cukup orang gaji kecil, lifestyle dia style gaji kecil lah. Tapi kalau orang yang gaji besar, lifestyle dia lifestyle gaji besar lah. Sama je kan, sebab semua based on lifestyle gaji masing-masing. Sekarang ni saya nak tanya, kalau sekarang ni pun kau dah struggle, kau dah stress dengan gaji yang tetap ataupun gaji yang tak berapa naik sangat, apa kau tunggu lagi? Dan dengar ni, saya tak suruh korang berhenti kerja terus, tapi make some move. Keluar daripada comfort zone. Dan kalau kau nak buat perubahan, kau kena ubah mindset. Dan tak ada masa yang lebih sesuai untuk mula, melainkan sekarang, hari ini. Tengok ni, hari Isnin orang sibuk mandi blues, kami mandi air terjun. Okey tak? Jom kita mandi air terjun.